lawan buat guru bahi. Beneran aja ke orang Banjar nih, makin tuha makin paruna aja tuh orang. Yang lelaki ni amun lagi tuha lagi paruna. Umamu lagi kuat cemburu amun na tuha nih. Ayahmu gagaliwur lawas kada bulik tengah hari dah kada bulik ayahmu kemana berdiam. Cemburu umamu. Makin tuha makin kuat cemburu. Apa ayahmu babingking. Wayah ini keluar aja baju berbuat ke dalam. Rambut disuroi disikat ke pinggir. Risau umamu melihat ayahmu keluar leh. Babingking aja wayah ini ayahmu berduit. Sawit tengah mahal. Hati-hatilah umamu. Takutan bawa bulik madu. Amun tengah hari gini lah bawa balik madu. Itulah madu yang apabila dibawa bulik memamai umamu. Terima kasih Marinaan gitu. Dimantokkan sabarataan sudah bulikkah alam barzah. Allahu Akbar. Ramai kukulaan kita dah bulik ya. Sudah jemputlah dah sampai masa. Kita pun akan pergi menyusuri mereka yang telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma waktu dan ketika kita masih lagi tidak tahu bila. Allah merahsiakan hari kematian untuk kita sebagai hambanya agar kita sentiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sentiasa mengingati hari kematian, agar kita tidak melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar tuhai ikam umur sudah tua. Baik ikam pulang mengaji guru lawan guru danau. Lebih baik ikam. Okey Nordin Ori kita, apakah menu anda tengah hari ini? Kongsikan dengan Cino Abanjari kulaan-kulaan kita. Apakah menu anda pada tengah hari ini? Makan nasi bungkus ataupun makan masakan bini di rumah? Palamu rasa paculan. Utuh Zainid. Ikam manita tukul. Gasan mama puki lawang nang pacul. Utuh ikam jangan manjinit hai. Mun manjinit mohamu kaitin pakul ha. Lebih baik ikam jual bakul. Banyak baduit jarah kurus kumpul. Banyak baduit jarah kurus kumpul. Banyak baduit jarah kurus kumpul. Okey, itu dah lagu Utuh Zainid daripada Cacan kita. Khas untuk pendengar-pendengar AB Live Cino Abanjari pada hari ini 16 September 2021 sebenarnya cuti 1 Malaysia. Apanya diulah. Umamu talah juga kadang masak. Setumat lagi ayahmu bulik. Tahu umamu hari ini kada masak cuti. Masing-masing tulakan ke bandar kapakan. Awan ayahmu. Kurehing umamu. Tulak kapakan hari ini cuti sebenarnya 1 Malaysia. Ayahmu mewei kapakan pagi tadi babingking dah. Pukul 10 babingking dah umamu. Anak tulak kapakan dengan ayahmu. Ini kada boleh makan kada mamak. Lawas kada makan mie goreng mamak. Ini tengah hari ini kada masak cuti masak hari ini. Makan mie goreng mamak dengan ayahmu ungah umamu. Terima kasih Nordin Ori. Ikan wadi, ikan parang diulah wadi nyaman. Ikan parang diulah wadi nyaman leh. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Humaini, Rohaya Asri, Acik lagu Kerindangan adakah amboi? Khas untuk siapa tu? Kerindangan ada semat lagi ada. InsyaAllah sebentar lagi Acik udarakan lagu Kerindangan. Hai umamu hari ni cuti leh. Tulak kapakan dengan ayahmu. Tengah hari ni makan kedai mamak nasi mie goreng mamak. Ayahmu makan nasi kandar, nasi apa? Mamak ni nasi apa sedap ya? Nasi biryani. Sadapnya tengah hari ni lah. Bila lagi nak bersama umamu? Pasal kali cuti-cuti ni bawalah umamu kapakan. Dapat makan. Yang sambil makan tu itihei muha umamu. Aku ni sadap kami goreng mamak tu. Amu sadap tambah lagi sapinggan. Beganal umamu, belemak umamu. Apa mie goreng mamak 2 pinggan makan. Mamak yang ngilar 2 pinggan makan dah nginto je. Berenai haja. Jangan makan 2 pinggan lah umamu. Amun hendak lagi bungkus bawa bulik makan di rumah. Amun kesadapan. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya permintaan daripada Rohaya Asri kita Kerindangan. Kerindangan mana dia kerindangan? Apakah maksud kerindangan? Tulis kat ruang komen AB Live Cino Abanjari. Ada 23 mata memandang. Say hi dengan Cik Noah. Kita tak ramai tapi kita ada. Kita dalam segmen Ayuhak Bersurah Banjar.
Semana Cuti 1 Malaysia 16 September 2021. Apa khabar kulan-kulan kita seberataan? Kulan kita daripada barat yang membawa berkat, kulan kita daripada timur yang membawa makmur, kulan kita daripada selatan yang membawa utusan, kulan kita daripada utara yang membawa berita. Apa khabar kulan-kulan seberataan? Kerindangan. Sudah lawas hati batabur, amun aku tetap berdiam. Ku merasa hati dandaman, karindangan wat urang subarang. Rancak liwat bak isukan, kamarian basang pemalam. Amun kada tak ucapkan niat hati karindangan. Okey, lagu sedang udara pada ketika ini. Permintaan daripada Rohaya Asri kita. Lagu yang berjudul Kerindangan. Yang bayangannya Kerindangan ni apa maksudnya? Rindu ke? nangkai Cuba tuliskan kat ruang komen. Apa maksud kerindangan? Kerindangan angau di lamun cinta. ulah kau Terima kasih Puan Ina Ghazali. Ada lagi ya? Maitih. pulang. Amun Kerindangan angau. Maksud dia angau di lamun cinta. makan kada taguring, keingatan si rambut panjang. Bahari-bahari ya. Kalau angan suka dengan berbinian kan, saikong tu. Ada dapat melihat berbinian, ada dapat lihat bumbu rumah jadi. Itu pang kerindangan lah. Angau. Bahari amu suka dengan berbinian nginto leh. Berbinian ya amu suka dengan lelaki nginto. Oh yai. Ada dapat melihat muha ni ring bumbung rumah jadi. Lalu ada pada rumah Cion naik basikal buruk. Ini bumbu rumah. Terima kasih Ina Ghazali. Kerindangan angau. Aci ingat rindu punya angau ya. Dia kurang lah kerinduannya. Cak angau rindu ya. Okey, marinaan kita sebelah Umar Awana, sebelah ayah dah kadada lagi. Jadi aku pang pulang jadi marina. Pada bubuhan kami sekali Udin ayuh. Di ayuh basurahan anak makan sapupuk. Walau aku halus pada ia kayak itu bang. Aduh, rumah abah, aduh, cubalah kasih Terima kasih Putra Setia. Daripada mana anda menonton AB Live Channel Banjari? Adakah anda orang Banjar? hutan dahulu urang. Kita berkudara hingga jam 1 tengah hari. Lebih kurang berbaki 19 minit saja lagi. InsyaAllah Ulun kada kita luangkan masa yang ada. Hari ini sepenuh cuti 1 Malaysia 16 September 2021. kina ulun manyas Mungkin ada perancangan-perancangan anda pada petang ni nak keluar bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak. selalu tabaya. Pastikan anda mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Negara kita masih lagi dilanda wabak COVID-19. Masih lagi belas-belas ribu kes positif yang terbaru. Ulingku Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, sama-sama kita membantu kerajaan kita. Kita memutuskan rantai COVID-19 pada ketiga ini kada tapang dengan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. kada tagu Tahniah diucapkan kepada anda yang sudah mengambil vaksin yang kedua. rambut panjang. Banyak berbinian kuliah mak ambil vaksin. Sebab apa tu? Buat apa nak ambil vaksin itu? Sekali tak dibenarkan masuk ke apa ni, kedai-kedai baju. Komplek-komplek membeli belah tidak dibenarkan anda masuk sekiranya anda tidak lagi divaksin yang kedua. Meraung orang berbinian. Tidak gitu. Hari itu juga daftar ambil vaksin. Sebab apa? Sebab nak masuk ke pasar raya, komplek-komplek. Tak boleh masuk kalau tak ada vaksin yang kedua. Nak tukar baju hanyar. Lawas dah kada tukar baju hanyar. Baju yang lawas halo-haloi dah. Awak berlemak. Lawas